dia. Ay, kau tutup. Kilometer 40.7. 1 jam setengah dah. 1 jam setengah riding time. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam Teroka 100 part 2. Terima kasih kepada semua yang telah menonton part 1. Okey, dalam episod kali ni kita akan sambung semula lah. Kayuhan bermula dari kilometer 40 menuju ke feeding di kilometer 45. Okey, let's go. Lagi setengah jam rasanya bateri habis ni. Kalau sempat tukar, aku tukar. Kalau tak sempat, tak maaf. Okey, pada ketika ini kayuhan telah pun berlangsung lebih kurang 1 jam setengah. Okey, jadi kan ikutkan bateri kamera aku ni boleh bertahan sehingga 2 jam. Aku memang ada bawa bateri spare, cumanya tengah dalam pemikiran lah macam mana aku nak tukar bateri tu. Sebelum ni memang aku berhenti lah tukar. Aku akan tukar sebabnya aku tak pandai nak lepas tangan lah. Bateri tu aku standby je dalam poket belakang. Cuma bateri tu dalam kotak, bila dalam cage, nak keluarkan daripada cage masalah tu. Dia tak boleh sebelah tangan, nak kena pakai dua tangan. Aku tak ada kemampuan kat situ. So untuk yang ini aku berserah je lah. Kalau bateri habis memang tak ada rezeki lah untuk aku shoot the whole race. Pada waktu ini Proton masih mengekar rada-rada yang sama seperti video aku di part 1. Sekarang ni kita cuba untuk chase satu grup depan, big group. Okey, tapi untuk saat ini, ketika ini memang kepala otak semua fikir nak ke feeding area ataupun checkpoint lah untuk refreshment. 1.9. Memang agak barai juga lah waktu ni. Dah 1 jam lebih, berjalan 1 jam setengah kayu dengan effort. Jadinya memang memerlukan refreshment. Rezeki kami hari ni dapat jumpa Wan Malik lah. So Wan lah antara rider domestik kami lah. Antara enjin-enjin besar yang boleh tarik peloton. So kita ambil kesempatan sajalah dekat situ. Anyway, thank you untuk Wan. So sekarang ni laluan Tamek menuju ke checkpoint. Kawasan perkampungan ni agak tenang motor-motor pun tak banyak, kereta pun tak adalah keluar masuk.
adakah penduduk di sini tahu keadaan sekarang sedang dalam perlombaan, jadi dia orang duduk rumah tengok je atau macam mana? Apa pendapat korang? Tengok kan, mana ada motor ke kereta ke lalu kan, tenang je. Memang supportive lah penduduk di Jengker ni. Oi. Kalau korang dengar aku punya pernafasan pun dah memang dah hujung-hujung nyawa lah sebenarnya ni. Effort sepanjang jalan memang kurang recovery lah. Tadi tu ada perkampungan Federal Kota Kelangi 3. Nampak tu depan dah dapat satu small group ride yang asal-asal sekali ni tapi terputus. So Wan tarik sampai juga, dapat balik Abang Zul. Abang Zul tadi cuba melarikan diri, tapi kita dapat kembali. So cantum balik lah. Yes, ni dah Abang Zul. PM44. Rider baju merah ni aku dah tahu dah siapa nama dia. Nama dia Wan Jeram dari Selangor. Salam perkenalan Wan Jeram. Tapi kalau aku rasa bukan Wan Jeram ni, Wan Jerung. Ini kau memang macam jerung lah, ganas si kayu. Kejap outsider, kejap attack. Asyik lah kau. Okay Wan thank you Wan. Yes, tu dia Wan Jeram. Ni dia. Tak tunggu abang Alip kata saya tak boleh klip lah. Alip. Katanya klip tak masuk. Macam mana ni nak race tak check. Kat kedai berapa ramai mekanik. Ini kalau klip tak cabut ingat dah hilang lah ni. Ikut Proton Elite. Tak sedih. Tapi terbaik dia, terbaik. Masih boleh kayu lagi tu. Aduh, masuk balik off-road. Ingatkan on-road terus ke checkpoint, tapi dia masuk balik off-road. Walaupun tinggal lagi beberapa kilometer je untuk ke CP yang pertama.
depan tu Izura Izura. Memang kuat Izura ni. Tak dapat dinafikan. Memang padu kayuhan dia. Tengok tanda arah sebelah kanan tu. Bijak-bijak dia letak tinggi sikit untuk paras rider, penglihatan rider. Itu pentingnya bagi kursus pasang signage. Okey, sekarang kita dah keluar kembali ke Tamek. Depan tu kelihatan checkpoint checkpoint 1. Allah, terus bukit pula dia punya water station. Mari kita saksikan apa yang berlaku di sini. Ya Allah, buka lah bang. Buka lah, tutup dia. Ya Allah, korang ni benda lah. Ay, buka tutup. Dah lah tutup bukit, lepas tu tutup tak buka. Berapa kali dah saya pesan dalam gravelnya scene. Banyak kali dah aku pesan lah. Ini bukannya kayu fun ride. Allahu Akbar. Masih tak berubah lagi lah. Please lah. Feeding sangat penting. Satu jam 44 minit dapat air. Tudung tak buka. Kau jangan expect semua orang boleh buka. Safety lah itu. Semua dalam safety. Kau tengok kalau UCI punya race sekalipun, mana ada orang bagi air tak buka tutup. Come on lah. Apa yang telah berlaku tadi, pertama kali aku nak minta maaf lah. Andai kata terkasar bahasa yang terkeluar daripada mulut aku, tapi aku tak akan cut lah video ni untuk korang tonton. Sebabnya aku cuma ingin menyatakan bahawa itulah situasi rider yang ketika di dalam keletihan, penat, pressure. Jadi itu yang aku alami ketika tu. Jadi aku loss of control sikit. Cuma tadi aku jerit tu, tujuan aku adalah untuk diorang alert bagi rider-rider yang akan datang ke feeding area situ. Jadi bila aku jerit tu dengan notis, dengan harapan aku bahawa mereka akan buka tutup air tu, ataupun kalau tak nak buka, tolong longgarkan saja seal penutup tu. Kerana keadaan di situ adalah dalam keadaan speed yang tinggi juga, laju juga, sebabnya kawasan downhill. Jadi keselamatan rider, keselamatan perlu diutamakan lah. Tak semua orang boleh buka tutup air tu dengan melepas kedua tangan. Ini terjadi pada diri aku sendiri. Aku tak boleh lepas tangan dua. Memang aku tak pandai. Aku cakap terus terang sajalah. Jadi bila berlaku situasi itu, begitu sukarlah. Kalau tutup tu dah dilonggarkan, aku boleh buka sebelah tangan. Tapi bila seal, memang susah nak kontrol. Dia akan mendatangkan bahaya dan boleh melibatkan bencana. Okey, oleh yang demikian, aku minta maaf lah kepada feeder-feeder tu. Andai kata aku tertinggi suara, tapi aku tak akan cut video ni untuk tatapan semualah. Bagi seorang rider yang ketika tu memang memerlukan refreshment setelah 1 jam 44 minit kayuhan.
Memang struggle lah bila tak dapat refreshment. Untuk next checkpoint di kilometer 80, lagi separuh lagi 40 kilo, memang satu benda yang agak kritikal lah. Kebetulan air aku di botol memang dah habis, harap pada bladder saja untuk aku survive. Jadi itulah kisah dia. Harap benda ni tidak akan berulang lagi pada masa akan datang lah. Okey, kita teruskan lah video ni. Kalau ikutkan keadaan sekarang ni, memang aku dah tergap lah sebenarnya. Memang ada gap lah. Dengan macam-macam lah fikiran time ni. Tadi tu kalau kau tengok aku makan KitKat tu, itu KitKat tu aku dapat tips daripada Zukri Tahir. So ni first time lah aku try makan KitKat. Tapi kalau ikut iklan KitKat tu, makan tu kena berhenti seketika. Tapi memang tak berhenti lah. Alhamdulillah lah, KitKat tu pun agak membantu aku lah. So okey, lepas terputus tadi tu aku stop sekejap video sebab bateri memang dah kritikal. So aku cut off. So sekarang ni dah dapat balik. Celaka lawan. Peloton. Tu lah Wan, kerja kau gelakkan orang lemah je lah. Aku dah lah gemuk sial. Air kau tak nak bagi Wan Tak apa. Dia tinggi bang. Kau kayut dah. Mana di belakang? Bocor. Lama kita dah. Tengok Wan Jaran pun dah melelong-lelong lah tu. Tak apa Wan Jaran dah. Ni lah dia Wan Malik ni. Memang kau ajar dia punya ni. Abang Zul. Saya dah bagi air kot tadi kat Abang Zul. Tikam saya balik Abang Zul ikut Wan Wan Jaran pun dah barai, aku pun barai, Amir pun dah kaki nampak dah lemah sikit. Sebenarnya time ni aku pun dah give up lah. Apa benda ni meh? Dengan tak dapat air. Lepas tu macam ni lah keadaan dia kaya dalam peloton ni. Wan punya perangai kejap up, kejap slow, kejap slow. Bye-bye lah korang. Nampak dah hilang lah tu, ikutkan dah hilang lah. Memang kena give up rasanya. Tapi tengok Amir dengan Wan Jeram ni dia up sikit, jadi aku tumpang je lah. Kalau aku tak tumpang, aku seorang-seorang lagilah teruk. Kan, jadi thanks juga lah kat Amir dengan Wan, bagi aku tumpang kan. Walaupun kita dah gap dengan depan, tak apa, kita jalan je dulu, tengok apa nasib nanti. Bateri kamera ni. Gila nak stop siap ada orang ni. Sikit pula. Bukit lah. Oh. Aku pun tak pasti sama ada aku Amir dengan Wan laju ke ataupun orang ni yang slow. Tapi aku suspect Wan dengan Abang Zul tadi dapat tangkap small group kat depan tu. So diorang maintain je lepas tu. Alhamdulillah kita orang dapat balik.
Abang Zul tak kata toleh lah. Tengok je depan tu. Aku tadi ada cut off sebab nak save bateri dekat session ni, dan sebelum tadi Garmin meter tak dapat detect pula untuk video ni. So tak ada lah information. Oi, mampus lah ada orang ni. Abang Zul bawa hos apa tu Abang Zul? Hos oksigen ke apa tu? Gantung tu. Aduh Abang Zul. Betul lah Abang Zul ni. Geram saya. Allah Akbar. Alhamdulillah. Wan, nampak ada ni Wan? Ada lagi. Ada lagi. Habis lah, sial lah korang. Turun bukit. Banjir nampak? Nampak. Dah depan lah. Dah cakap banyak lah. Iyalah, aku dah nak mati dah tu. Angkai tu korang ni. Tak pasal-pasal aku maki dah dapat dosa kau tu Wak. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Sorry Wan. Tak ada niat aku nak maki kau, tapi dalam keadaan time tu memang aku dah tak boleh apa, memang maki je boleh. Aduh. Sorry lah Wan ha. Nanti hari raya kita salam-salam. Itulah dia orang ni. Semua kerja nak mendajal je. Siup tu lah. Kilometer 53. Ni kalau senang cerita, peloton ni peloton asal lah dia. Masa kilometer sebelum 40 km yang pertama. So inilah rider-rider dia. Lepas tu terputus-putus, tergap-gap, dan sekarang dapat cantum kembali. So Alhamdulillah, bila ramai rider ni, so semangat makin tambah, effort kurang sikit. Jadi dekat Tamek ni kita layan je lah dulu kereta putih tu family Rina. Cuba mengejar untuk ambil gambar lah tu. Dia punya supportive tu memang terbaik lah. Okey Rina. Okey, kita masuk ke kiri ni. Terbaik, marshal ada, signage ada. Ini kalau tak ada signage, kalau tak ada marshal, mau terus tu. Tengah sedap kan, layan Tamek kan. So sekarang kita masuk kembali ke kawasan hutan hutan lah ni, tapi ada jalan Tamek. Abang Zul masih lagi strong tu. Untuk pengetahuan, Abang Zul ni rasanya kali pertama lah dia kayu gravel ni, event gravel. Basikal pun basikal baru tu. Tapi dia macam dah biasa je kan.
Abang Zul ni pun mountain bikers lah. Yang mana aku kenal-kenal ni kebanyakan mereka kayu mountain bike tu yang aku boleh kenal. Bang, ada ikan bang. Pasal ikan bang. Oh, sini tamek rolling ni. Tamek rolling. Oh, memang barai lah. Memang terbaik track jengka ni. Oi, dragon back. Macam-macam ada. Setelah aku lakukan sedikit risikan, rider federal berjersey biru ni nama dia Apple. Nama dia Apple Okey, terbaik Ul. Salam perkenalan Ul. Alright, kita layan seterusnya. Memang baik angka bro. Power sial. Ni lagi baik. Biasa dulu ni macam ni. Weh, apa best dadah kau. Oh, sedap. Aku memang nak maki kau je Wan ni Wan. Aku memang nak maki kau ni. Wan dia tak nak cakap Wan. Aku tanya kau Bro, kau marah je Wan ni, jangan takut dia. nampak tu. Tak aku baik. Hangah hangah. Diam. Ya. Di sini kita dah dapat chase satu lagi grup yang depan. Wah, dah lebih 50 kilo baru jumpa grup ni ya. Hidup. Mana dah Hangah? Hangah mana dia? Yang belah awal tadi. Masa starting dah awal dah pancut lah. Alamak ai. Makin ramai lah kita punya pelotor ni. Memang syok lah, dalam tu ada kawan-kawan kita juga. Kilometer 56.3 Dan kaki-kaki bahan. sekarang. Nampak Kilometer 56.3. lah, jumpa grup. Kita cantum dengan grup depan Bandung. situ. Baik Amir di situ.
dah dapat cantum dengan grup-grup depan tadi ni. Depan ni Zaid. Zaid ni satu teammate dengan saya ni. Baik, tim B. Tak training pun kuat. Apa program dia pakai pun tak tahu lah. Aku dah cakap kan, Zaid. Aku dah cakap kan. Come on. Terbaik. Lawan Pakok. Macam ni buat tenang sikit. Tengok Wan sedapnya dia bagi dengan geng-geng pro je rupanya ni. Bila aku minta memang tak bagi lah. Tak larang ni ke? Okay Wan, fine Wan, no problem Wan. Sampai tinggal Wan Video. Ni dia rider yang Arif ni. Buat rider ni bawa MTB je. Angah tu, Angah. Hai. Awak tengok saya bawa siapa? Mari. Sekarang kilometer 58. Okay, go. Okay guys, video. Sebelum bateri habis. Tak sempat nak tukar ni, tak tahu pasangan nak tukar. Betul. Oi, pokah semalam power lah bang. Allah Akbar. Bateri akan habis bila masa. Minta maaf semua tak dapat nak tukar bateri. Diorang tak slow lah. Diorang tak bagi jalan langsung lah. Aku tak reti nak pasangan. Itu masalah ni. Diorang on bike tak ada video pula. Video tadi dah tamat sebab bateri habis. Video. Tapi Kita ambil video alhamdulillah seterusnya. peloton pun Alhamdulillah. tengah tak laju. Allah. So minta bantuan Pido untuk ambilkan bateri kat poket belakang and then So aku tukar. kena jimat video. Semua So, aku dilakukan akan tanpa sikit, berhenti. Okey, Tapi kita tak ada pergi. pula yang shoot ambil video sayang lah. Memang dah Baik, macam pro lah rasa. So alhamdulillah ada rezeki kita untuk terus dapatkan video Kaiwan Troka 100 ni. Tim B betul lah abang cakap kan. Kita trust, percaya pada diri. Tak kisah kau A ke B ke, tapi keyakinan tu tak susah orang dapat teammate tu yakin alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Awek ke depan kan. Siapa tim kita sekali? A kat mana? Tak jumpa. Okey tak apa. Punya ada. Dia jumpa insya-Allah. Yang penting tu usaha dulu. Baik. Abang dah cakap dah. Dalam grup abang cakap dah kan. Saya yang tarik Wan Aduh, aku pun nak menang 200 sial. Ingat dia nak bagi senang. Kau tak cakap dengan aku, kalau tak ada aku seluruhkan je. Tak ada. Kau tak dah boleh share 100. Ingat dia dah DNF lah tadi. Gila diorang ni. Bukannya nak lawan tim lain, sama tim lawan. Haram jadah. Yang jadi mangsa yang awam macam aku ni lah. Tapi apa, alhamdulillah. Semua atas izin Allah. Seronok dapat gayung ni. Gila lah. Tak boleh tu, jagi putus ni King. Okay. Jangan nampak ya, jangan tak nampak. Okey bang. Wah, tak menapa macam tu bang. Sekarang ni pas pula nak nafas kok mana tahu ni. Kok mulut ke hidung ke telinga. Allah Akbar. Serah kepada Allah. Okey, statistik Garmin dah keluar balik. Alhamdulillah. Layan
Aku pun tak ada apa nak cakap sangat pun. Tapi memang seronok bila jumpa ramai-ramai macam ni kan. Kuranglah effort sikit. Kilometer 60. Okey, Tolong kawan tu. okey. Baik. Allah Akbar. Keren tak? Kita kontrol sikit. InsyaAllah. Ya, meh. Allah. Climbing. Allah Akbar. Kilometer 64.29. Ada kanan.
apa, tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Dia suka kayak tu. Mantau lebih memerlukan. Okey, tak apa. Overshoot. Nasib baik dia kontrol baik-baik, braking and balancing. So selamat terbaik Ul. Kalau tak dia perlu pokok sawit tu Ul. Alhamdulillah. Aduh, krem. Aduh, krem. Okey, tak apa. Kontrol dah. Krem. Tak apa. Masih boleh kontrol ni. InsyaAllah.
Kilometer 69.7. Aku dah start cramp. Tidak apa, insyaAllah. Sekarang kita dah masuk ke kawasan perkampungan. Kampung ni dah paling meriah dengan penduduk-penduduk dia. Ini jengka berapa tak pasti lah, nanti tengok signboard lah kalau ada signboard. Tapi penduduk dia kat luar rumah tu dengan anak-anak semua bagi sokongan lah kat kita orang. Memang baik lah. Tambahan pula kita punya grupnya memang ramai. Nampak memang macam meriah lah. Betul-betul meriah. Tuan, 10%. Grit. Kilometer 70.6. Di Jengke 24. Terima kasih buat penduduk Jengke 24 memberi sokongan. Terbaik. Allah. Rider kanan dari kiri. Allah. Recover sikit. Cuba dengan insyaAllah. Alhamdulillah. Kereta. Lagi 30 kilo.
kilometer 72.4. Kilometer 72.4. 30 kilo nanti. Sahabat saya ni jersey hijau ni memang saya tak perasan lah. Memang saya tak perasan dia lalu. Dia dari kelab berbasikal Paya Kulai. Yo. Oi, dah boleh yo. Nasib baiklah dia tegur, tak memang saya tak perasan lah. Video dulu ni. Itu dia yo. Ni on buka ni. Aduh, ini Idola kau mati ah. Masih buat video Masih full video ni daripada awal. Lagi ada pada depan semua. Jangan lu. Tahan sikit, 30 kilo. Kita habis. Jalan dia. Lawan dia buat video ya. Kau bagi dia aku kau tak nak buat kawan ni nak buat senyum. Tadi tak nak senyum. Aduh. Tadi tak nak senyum. Oi, mampu macam ni bang. Yo, ini dah road je kan? Ni road apa Zat? 10 kilo ni 10 kilo lah ada. Aduh, berapa? 50 sampai 50 ah. Oh, ya ke? Aku dah krem ni. Krem ah. Tak krem. Ada barang ah, tak bawa barang. Banyak langkah position kau. Ngasam betul dah ni. Tak boleh nanti DNF. Kau fighter kot.
Aku dah tukar dah. Tukar baru. Video tolong video lepas tangan aku belakang aku masuk je. Oi, family Rina kejar sampai ke sini. Dapat juga ada ambil video. Tu kanan tu. Tu Mak Rina tu tengah ambil video. Ya Allah, ya Allah. Yo, ni masuk off-road balik, weh. Bawa dulu. Lepas tu keluar road balik, Okey, beres. Mati aku, yo. Okey, sekarang kita masuk ke jengka 25. Jengka 25. Sekarang kilometer 75.7. Riding time 2 jam 41 minit sekarang. Tahan je ni sikit ni. Baik awet. Allah. Masa ni kayuhan agak santai. Baru aku boleh bernafas sikit. Mungkin disebabkan semua dah keletihan. Tambahan tak ada lagi grup untuk dikejar. Dan juga sedang menuju ke checkpoint 2. Senang cerita, ini ketika ni recovery session lah. Recovery session. Cantik rumah-rumah Felda ni, dengan perhiasan, nilaman, kebersihan. Cantik kawasan Felda ni. Bukan ini sajalah maksudnya Felda dijangka.
Jengka 25 ni pun sama macam jengka 24 tadi lah. Penduduk-penduduk di sini memang bagi sokongan sepenuhnya. Memang meriah agak kat sini. Tengok dah macam apa LTDL lah rasa, macam pro race lah. Nampak tu. Terbaik lah, terbaik. Memang rare lah. Bye-bye lah ngah budak. Support lah sikit rider. Ya macam tu lah ngah. Terima kasih kepada seluruh penduduk Jengka 25. Terima kasih. Habis dah Bio. Habis. Kau dah crash ha? Okey, sekarang menuju checkpoint yang kedua. Checkpoint kedua ni sebelum sampai checkpoint tu dia ada short climb. Ini semua dah menyediakan pendapatan refill untuk refreshment. Dina air dah. Kat sini ambil tu belakang. Ambil. memang kena berhenti lah, takut tak dapat air lagi. So kelang kabut lah kat sini. Patutnya aku berhenti sebelah kanan, Dina sebelah kiri lah. Baik bang. So minta kat dia je lah. Okey. Sini video semua memang terbaik lah. Nampak. Kalau tengok ada video tu siap sokkan temikai lah. Alhamdulillah. Punya lah meriah. Macam ni betul, thank you Fira. Lega dapat air sejuk. Memang fresh balik lah rasa. Lepas tu dia kasih turun bukit. Angah dapat air kot lah, best lah. Kiri kanan kau dapat lah. Cepatkan. Minta air tak dapat yang kau. Sebelah kiri tu tiba-tiba saya dengar suara jiran saya Azukri Tahir bagi sokongan, tapi saya tak nampak orang, saya nampak basikal dia. Ayah saya. Difahamkan hanger beliau patah ketika itu dalam fight untuk champion kategori master lah, bersama Danny Feng dan Kek Asmat. Ada rezeki buat jiran saya tu. So terima saja dengan hati yang terbuka. InsyaAllah ada rezeki lain di lain masa. Bahaya. Safety first. Single trail. One by one. Kita beres dah. Baik dah. Allah. Lepas laluan sini lah yang tadi yang besar dah berpecah-pecah kembali lah. So aku antara yang kat belakang lah. Ni dia single trail. Lepas tu ada technical section sikit lah. Kat sini dah putus-putus juga lah. Bukan putus lah, dia dah gap lah. Daripada grup besar ni, dia dah pecah balik.
Sekarang kilometer 79. Allah Akbar. Kebas nak sampai lagi 20 kilo lagi. Harap boleh tahan. Baiklah. Tak bang. It's okay. Oh.
checkpoint. Sekarang kilometer 81. 20 kilo je nak sampai. Rina belakang. Siapa? Rina. Sure lah. Ngah dah lah air tak bagi. Air jatuh lagi. Dewa turun. Dua-dua je. Aduh. Jangan ngah, tarik aku ngah. Berat tak larat Lagi 20 kilo, 19 kilo Allah Akbar. Dah kiok lah. Siut lah Angah. Aku Kau ingat berjanggut Rina ikut aku belakang ni. Aduh, memang kelakar. Dah berhalunisasi dah. Tapi aku rasa Rina ada kat belakang. Sebab tu aku yakin Rina belakang aku. Biasa dia ikut tengok kau Tapi aku rasa Rina kat belakang. Kita tengok video seterusnya. Rina dia tak ada potong. Kalau tak ada bermaksudnya memang aku dah buang lah tu. Tapi walau macam mana pun aku tak ingat Rina tu. Aku jaga dia kot. So itulah dia. Tapi macam-macam hal lah. Aduh, kelakar pun ada. Alright. Harif Saleh pun ada lah. Oh perasan. Kan betul. Rina kat belakang ni. Macam mana Rina kat belakang ni? Kan aku yang dah lah sebenarnya ada lagi belakang-belakang. Kat mana lah? Macam mana dia orang dekat belakang aku lah? Tak tahulah guys macam mana cerita dia ni. Aku tak pernah ingat ni. Macam mana dia orang dekat belakang? Tak apa, kita layan je. Durian.
Okey, sekarang kita masuk ke jengka 21 pula. 24 dah, 25 dan sekarang dah jengka 21. Kilometer 82.75. Abang Janggut kali ni nampak steady lah dia. Walaupun dia tanam durian je, tapi dia kayu steady. Bila masa dia training kayu pun tak tahu lah. Kalau untuk pengetahuan korang, Abang Janggut ni dia ada dusun durian dekat area Lengging ke Tampin, tak ingat lah. Ada kiri. Jom kan. Yo dah pegang-pegang pera tu. Jom. Yo. So dapatlah 2-3 orang dapat kerja balik. Kira okey lah tu kan. Ada berbaki lagi 17 kilo. Sini meriah dengan anak budak ni, bagi sokongan. Walaupun dah pukul berapa lah time ni, diorang tunggu setia menanti. Allah. Dah tukar lah. Kasih abang naik lah. Dah. Tak ada. Spray. Masih. Oh, ada spray baik oh. Bahaya. Woi, bahaya tu. Climbing. Go. Baik tu. Woi, depan landai. Kata makcik tu depan landai. Kita tengoklah. Depan tu landai. Tolak Acik ni. Tolak ni. Masuk video ni, tolak. Allah. Tak larat. Okey, kita masuk semula ke kawasan off-road.
di kilometer 84. Berbaki lagi lebih kurang 15 kilo sebelum ke garisan penamat. Ni dah pada aku last session untuk off-road ni agak psycho lah bagi aku. Kita dah masuk on road, and then sebelum kita ke finishing dia masuk lagi off-road. Kat sini keadaan dah agak mental lah, sebab dengan kita dah terputus daripada group, and then perlu survive lagi lebih kurang aku rasa dalam hampir 10 km lah. Hampir 10 km lah dalam melayan off-road ni. Memang suffer lah pada aku. Bagi aku last 10 kilo ni memang suffer lah. Last 10, last 15 kilo ni memang bagi mental torture lah. Itu bagi aku lah. Kek. Sempang bercabang macam ni memang bahaya lah kalau tak ada signage yang tepat. Nampak tak signage tu? Habis dah Daripada putus. jauh sebenarnya kita dah nampak clear dah. Kedudukan dia pun ke dalam sikit Putus. untuk So, lebih kita ni confirmation untuk lorong mana kita perlu ambil. Memang signage aku tak boleh cakap apa lah, memang terbaik lah. Kalau ikut GPX pun kita belum boleh tentukan sempang mana kita nak masuk. Tanpa signage memang agak sukar. Tapi yang ini signage dia memang dari jauh dan kedudukan dia memang tepat lah, terbaik lah. Jadi bila kaya sorang-sorang macam ni kan aku kan, so aku dah tak perlu risau sangat lah. Section sini memang banyak sempang lah, Alhamdulillah, manage. tapi Tadi krem. korang tengok lah, dia dah hilang alhamdulillah. banyak signage. Memang tak perlu risau lah. Proper lah Steve lah. signage-nya team. Kan dia. Buat Lagi ni. 20 meter. Allah Akbar. Allah.
lepas layan uphill zigzag kawasan sawit ni, bila downhill dia terus keluar ke road gravel, batu-batu kasar berwarna hitam. Oh, sini gravel ni memang teknikal lah, sebab dia loose and then dia panjang tau dia punya gravel ni, tapi shock oh, tapi best lah, memang best. Masa ni seorang ni tak tahu lah belakang dia ke tak ada ni. Tapi dah masuk-masuk part ni aku ada cut sikit lah video jimatkan bateri lagi pun aku seorang kan, so tak ada seronoknya nak menonton kayu seorang-seorang ni. Lagipun aku tahu korang akan tengok jam-jamnya. Lagipun tak ada apa dah, cuma dah hampir-hampir penghujung ni. Tapi kalau kau tengok ni memang gravel ni panjang tau, tebas lah tangan vibration dia tu, panjang ni kan. Ini kalau hard braking mau berpusing ni. Memang puas hati lah pada aku. Terongkat 100 ni just nice lah. Tapi kalau dia buat 120 kilo, Aku stop dulu ramai rasanya bersepah lagi ni. Ramai yang terbarai. Jumpa Abang Janggut. Abang Janggut last ujung tu dia sampai juga. Rasanya Abang Janggut seorang je sampai ni. Dapat jumpa Abang Janggut. So aku follow je lah Abang Janggut sebagai teman. Confidence sikit jalan. Kalau tak berani kan jalan ni. Tak salah jalan. Okey, untuk kamu balik bateri dan habis semua. Data statistik Garmin tak keluar pula dekat kad video ni. Tapi tak ada masalah lah kat situ. Kita layan je lah. Okey, alamak agak. Tengok ada yang bocor lagi. Okey, kita teruskan perjalanan. Okey. Gambar tu. Sekarang kilometer 89.6. Lagi 10 kilo ke 100 kilo. Dah habis lah, kaki dah potong. Nasib baik Abang Janggut ada teman. Kalau tak tahu lah. Itu pun tak boleh nak tekan dah. Kau ni lagi 10 kilo bang. Ada jumpa road lagi. Kaki saya dah sotong lah. Okay gang, kita mau balik. Bateri dah habis tadi. Ni rasa dah penghujung off-road. Kita akan masuk ke on-road. Mungkin lah on-road ni terus sampai habis ke finishing line. Sekarang kilometer 90.6. Okey, ini adalah last section untuk off-road. Lagi dalam 9 km akan menuju ke Penamat, keluar on-road. Tapi meleset jangkaan aku. Aku ingat bila dia dah bagi last Climbing pula. 10 kilo off-road tu, Jalan lu bang, tak bang. Saya dah jalan tamek, jalan. jalan flat. Jumpa finishing nanti. Tapi rolling Boleh, shoot, Try pelan-pelan je saya boleh. rolling Okey. memang dah darah Kita ya. boleh. Tengok lah. Follow Abang Janggut. Climbing pun dah kita Climbing tinggal tak boleh berapa ikut. je speed 10, Okey, 9, daily lah. 8. Abang Janggut time tu dia dah attack kat depan tu lah. Finish to finish Aku ni. memang dah tak boleh follow dia lah. Allah. Dah tegap lah. Tapi ada lagi 9 kilo ni aku tenang-tenang je. Aku tengok belakang kan sebenarnya. Tadi belakang ni memang kosong lah. Tak ada siapa, tak ada rider.
Jadi lagi pun tak ada benda aku nak kejar. Rolling. So aku cuba recovery luar sikit. Nak push memang dah tak boleh lah. Memang dah tak Belakang ada lagi 2 rider. Tunggu jap yang lain semua dah hilang lah. Rina semua Rayo. kat depan dengan Abang Malik. Tahu lah cangkuk Rina betul fight lah dengan Izura. Dia orang berdua tu daripada awal sampai ke akhir. Memang gila lah. Lagi 6 kilo. So kita layan je lalu sini. Sampai. Secara tiba-tiba ada 2 rider ni potong. Tak perasan pula siapa Tak habis laju mamat ni. Aku apa lagi, ambil lah kesempatan nak mengejar Abang Janggu kat depan tu. Kalau tak seorang-seorang. Ni aku cuba follow lah. Memang laju lah diorang berdua ni. Wan jeram ke depan tu nampak jersey merah tu. Aku tak perasan lah siapa. Padu. Masa ni aku dah tak larat ni. Tapi disebabkan Abang Janggut ada kat depan tu, aku kena follow lah. Dia orang cubalah mana mampu. Nampak gaya tu betul lah macam Wan Jeram. Jersey merah biru tu buat lah dia. Tengok speed 36-37 dia tarik. Kalau betul Wan Jeram, kau dah kena tukar nama Wan Jerung. Dapat Penyanggut. So Penyanggut ikut. Alamak, dia terlambat sikit pick up. Aku pun dah tak boleh lah nak follow. Jadi cuba ikut Penyanggut je lah. Kurang-kurang aku boleh sembang dengan dia ni. Dah di ujung ni. Tak apa lah nak kejar. Tak pasti lah siapa depan tu. Larat abang saya 65 kilo. Larat. Relax lah macam mana. Nak tangkap kepala ni. Dah berasa tak boleh bang. Kena ingat sikit umur dah apa dah ni. Kejar kita, yang penting sampai selamat dia bang. Alhamdulillah. Dah kena puas hati. 95 kilo lagi 5 kilo. Okey, jumpa lagi 5 kilo Stop sekejap video. Habis ni. So macam mana hari ni punya teroka 100? Boleh komen sikit atau ada apa nak cakap apa? Road dia best. Directional dia semua bagus. Tip top. Tak ada GPS pun boleh lumba. So dari betul-betul kena fit lah. Kalau tak fit sini aja dia. dari segi track dia macam mana bang? Track dia pure gravel. Pure gravel Mix. Okey bang. Cuma satu benda lah, saya tadi nak komplain sikit pasal water feeding ni kat mula-mula. Feeding je. Dia tak buka air bang. Itu Dah lah dah ni nak buka air. dia kalau kata meja betul-betul kat tepi tu. Bahaya dari segi keselamatan tu. Pada saya bahaya lah. Rider dah dehydrate. Nak minum air lagi, nak buka lagi. Dia tak pandai nak bagi lah. Dia punya bagi tangan macam gini je. Betul. Kita ada pegang gitu, dia tak lepas. And then penutup tu kalau tak nak buka habis pun kurangnya longgarkan je. Kan? Jangan seal daripada kedai tak buka. Jadi sukar lah bagi rider dan keselamatan. Feeding lah. Banyakkan tempat ikan selalu menyusul dia tu. So take note lah. Okey bang. Tahniah bang. Tahniah hijau. Terbaik bang. Kita teroka sama-sama. Kita teroka ya. Baik bang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh air tebu. Air tebu. Ni bang, kiri bang. Kiri ke Bandar Tun Abdul Razak Jengke atau dikenal dengan Bandar Pusat Jengke. Okey bang, terima kasih bang.
kasih tuan. Terima kasih tuan. Alamak, dah sampai dah bang, dah sampai bang. Masa ni aku toleh lah ke belakang, ada small group mengejar jersey merah. Kalau nak tahu siapa jersey merah tu, kita tunggu sampai penghujung Habis. garisan penamat video ni siapakah grup tu. Nasib baik lah aku toleh, kalau tak dah kena jangan marah, gurau-gurau. Sikit lagi. Last corner. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai. Ya. Masih. Allah. Medal teroka ni memang baik lah. Nanti buat orang tengok yang bahagian finishing ni para petugas memang baik lah. Pisang air buka kan. Ni dia rider jersey merah tadi yang aku masukkan. Baik Zul. Tahniah. Tanya. Sampai drop saya dekat jalan raya. Banyak lah drop. Okey ke Ben? Allah. Oh, gegar ya. Okey tu Umpan siapa nama tu? Tak tahu lah tu. Oh dia drop bang. Benar dia tarik dia drop macam tu ke? Tunggu je lah video abang keluar nanti. Apa tu ada depan ke belakang ke tepi ke tengah ke? Tak tahu. Barai tu. Dua-dua rider ni. Okey dah rider sampai awal tu. Baju hijau tu nama dia dan yang baju merah ni John lah. Ni John je. Memang bagi can lah yang kat ni. Memang daripada kecil ada kayu. Dia ni aksi buat bila orang ni pun sama. Tapi dua-dua orang ni badan dah gempal lah. Ini kalau diorang buat comeback badan kurus macam tu. Masak tu. Memang tahu lah. Baik lah John. Happy lah dapat jumpa geng-geng. Oh dah dah rider Polygon ni. Rodaling ni. Nampak biasa je bang, nampak macam sekali. Nampak dia tak training. Kayu orang ada satu rider veteran tu. Mana ada? Rider veteran. Baik awak. Saya resep awak. Dah lah awak tarik macam ni saya. Abang tekan je tunggu je lah. Baiklah. Baik domestik tu. Domestik power. Allah Akbar. Seronok Ini kali ni juga. Abang cuba je ikut kau. Dapat tak dapat lah. Tip lah. Allah. Next race. InsyaAllah. Nanti tengok video lah. Video banyak tau. Barai ya manager. Mina jatuh. Kat mana? Depan ni je. Masya Allah. Dia kena dia bergapik-gapik dengan Jura. Depan ni. Jura jatuh juga? Dia pun sama-sama jatuh. Dua-dua jatuh. Tapi dia punya RT bengkok tak boleh kayuh. Dia boleh kayuh So, lepas tu. Lepas tu. Allah Akbar. Tak apa. Tapi Rina ada injury tak? Ada injury? Ada injury tak? Ada injury tak? Kakinya bincang lah. Stress sikit. Ni ambil ais. Linda ambilkan ais.
Ambil ais cepat kasih dia sebelum dia bengkak. Masuk ais dulu. Abang tinggalkan saya tadi. Bila? Dia tarik semua perempuan. Aku tengok 1, 2, 3. Oh. Hei, tak baik Pak Fina. Abang ada video. Abang ada video. Ini nanti abang post. Video. Abang post ni kita komen ni. Jalan raya. Aduh. Pergi medik kan? Pergi medik. Ada medik kan? Pergi medik. Jalan raya dia takut je dah. Berdiri kat bawah tu tembak air. Aku macam. Tak. Ambil ais. Air batu kat mana? Tak ada kat sini. Apa ke tu? Tak ada. Alhamdulillah selesai sudah penggambaran kita di Teroka Gravel Race. Secara keseluruhannya bagi akulah Teroka 100 ni berjaya lah, memberi satu pengalaman yang cukup menarik, di mana laluan trail yang mesra rider, yang menyeronokkan dan sesuai untuk semua peringkat peserta. Sama ada yang baru ingin mencuba dunia gravel maupun yang dah lama berpengalaman. Okey, dari sudut penganjuran pula, aku tabiklah pada penganjur, pengurusan teknikal, perancangan laluan, kawalan marshal dan juga aero serta feeding station, semuanya dilakukan dengan baik dan tersusun lah. Walaupun tiadalah, bagi aku tak ada penganjuran yang sempurna, masih ada beberapa perkara kecil yang boleh ditambah baik pada masa akan datang. Tapi overall ia tidaklah menjejaskan kita punya pengalaman sepanjang perlumbaan pada kali ini. Dan aku boleh bagi kredit pada penganjur bahawa mereka lakukan ini adalah dari rider kepada rider lah. So terima kasih. So satu lagi kenangan yang menyeronokkan pada gravel kali ini adalah atas sokongan daripada penduduk setempat lah kan. Kalau kita tengok mereka sanggup berdiri tepi jalan, menunggu, melambai, memberi semangat, bagi sokongan. Sangat satu environment yang sangat positif lah bagi aku. Inilah salah satu yang menjadikan Teroka ni bukan saja satu perlombaan tapi satu semangat. Okey, tahniah kepada semua peserta yang berjaya menamatkan cabaran. Yang tak berjaya, tak ada rezeki untuk orang kali ini. Terima kasih juga kepada sukarelawan, marshal, abang-abang polis, petugas keselamatan, kru teknikal dan semua yang terlibat menjayakan Teroka 100 ni. Okey, sebelum aku mengakhiri video ni, aku nak minta maaf sekali lagi sekiranya sepanjang perkongsian video daripada part 1 sampai part 2 ni ulasan-ulasan aku ataupun video-video aku ada yang kurang menyenangkan mana-mana pihak. Tapi apa yang aku sampaikan hanyalah berdasarkan pengalaman peribadi akulah sebagai seorang peserta. Bukan untuk menjatuhkan atau mencari kesalahan sesiapa. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Segala teguran yang dikongsikan mohon dapat diterima dengan hati terbuka demi kita memajukan komuniti berbasikal lah. Tak kisahlah apa pun jenis basikal, sama ada gravel ke, mountain bike ke, road bike ke dan sebagainya, di masa akan datang agar penganjuran akan menjadi lebih baik. Okey, sekali lagi terima kasih pada semua yang menonton, yang menyokong. Jangan lupa like, share dan subscribe jika video ini memberi manfaat lah. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam event-event seterusnya jika diberikan masa dan waktu dan kelapangan, InsyaAllah. So dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi dan saya ingin mengundurkan diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Sorry. Terima kasih kepada sniper anda terbaik.